Korang cuba teka, Mustang GT 500 ni nak wrap colour apa? Tadi kita dah bincang dengan customer. Tak tahulah dia nak colour apa. Korang stay tune dulu. Subscribe dulu. Lampu macam eagle loh. Wow. Apa yang kita tahu, body kit dia memang gila. Body kit dia gila. Lampu dia ada 200 lebih mod. Fender owner tukar. Ni adalah salah satunya GT 500. GT 500 dengan EcoBoost 2.3 kita boleh dengar daripada bunyi dia. Kita boleh dengar daripada bunyi dia. Bentuk memang kita tak dapat detect. Sebab siapa-siapa pun boleh convert. Tapi bunyi dia, bunyi macam engine boxer tau. Ini Subaru. Memang dengar sebiji-sebiji seketul lah kalau GT 500. Tapi yang penting, colour apa, aku tak pasti lagi. Korang stay je, tunggu je sampai habis. Sebab kereta ni tak tahu pak berapa hari, ketika dia nak kena order lagi. Korang tengok je lah proses dia, okay? You bukan muda. Okay, sebiji Ford Mustang 5.0 GT sudah siap kita buat. Wrap ni yang paling rushing kita pernah buat. Sebab owner nak cepat. Tapi Alhamdulillah, dia tak berapa rumit sangat. Sebab asalnya body dia dah memang merah ala-ala Red Dragon ni. So kita touch-up sikit. And part gloss black ni kita main touch-up sikit lah. Sebab owner baru je sarung body kit. Macam aku cakap lah, dalam video. Tak tahulah ni body kit apa, tapi kat sini dia buat liquid metal dragon red. Baik. So colour ni memang sangat menyelah. Sekejap lagi dalam pukul 12 owner akan datang ambil. Dan adalah part-part yang kita buat partial red, macam side mirror cover, fender ventilator, rooftop. Yang ni pelik sikit, tiba-tiba carbon. Tapi tak apalah, owner nak. So kita pasang juga. Belakang ni dia punya emblem dia GT color gold. So belakang ni aku tak tahu sistem exhaust apa dia buat, tapi bunyi sangat garang macam payung tadi tu. So inilah dia. Warna apa lah, aku lupa. Liquid metal
Dragon Red. Okay, so ini adalah liquid metal Dragon Red. Baik, pada korang mana-mana yang berminat nak wrap kereta, wrap motor, basikal, kau boleh contact nombor aku kat bawah. Ataupun search dekat Waze, ideally accessories body kit and performance. Sebab kat sini kita more kepada accessories dan tuning, dyno, wrap, semua ada. All in one stop center. So apa lagi? Subscribe channel aku. InsyaAllah next video akan datang. Aku payung lagi. Thank you. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize.